Adakah JDT bakal berdepan Melbourne City Selasa ini tanpa keribat Arif Aiman Hanapi? Johor Darul Ta'zim kini sudah berada di Australia untuk berdepan Melbourne City pada Selasa ini dalam aksi ACL Elite 2025. Walau bagaimanapun keadaan Arif Aiman kini menjadi tanda tanya dalam kalangan peminat setelah pemain berusia 23 tahun ini terpaksa dibawa keluar di awal permainan ketika aksi Nepal dan Malaysia pada Rabu lalu. Kecederaan yang dialami oleh Arif ini tampak serius apabila keribat beliau tidak diturunkan ketika JDT menentang Melaka. Jurulatih JDT Hisco Munoz berkongsi perkembangan terkini mengenai kecederaan Arif Aiman. Kami kehilangannya Arif Aiman namun saya pastikan dia akan kembali dengan lebih kuat. Begitulah bola sepak, perkara sebegini boleh berlaku dan dia berusaha keras untuk kembali secepat mungkin, ujar Hisco Munoz. Para peminat tentu sangat berharap tonggak JDT itu dapat diturunkan berdepan Melbourne City pada Selasa ini di tempat lawan. Aksi JDT berdepan Melbourne ini akan disiarkan secara langsung di Astro pada Selasa ini jam 4.45 petang.